Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni Cikgu Tempur nak kongsikan satu benda yang cikgu mula balik nak buat, iaitu ternakan ayam. Sebenarnya cikgu cuba nak buat ayam kampung sebenarnya. Tapi untuk permulaan ni cikgu nak buat ayam penelok dululah. Di mana bakar ayam ni cikgu dah beli di Pandai Pusat, iaitu bakar Lohman Brown. Jom saksikan aktiviti cikgu untuk memperkenalkan ayam yang cikgu akan buat selepas ini. Ayam yang cikgu dah beli, cikgu lepas je ni di kawasan laman rumah cikgu lah. Dia makan rumput, nampak ni. Dia memang suka makan rumput ayam ni. So alhamdulillah. Ni dah cikgu ayam ni umur dia 2 bulan. Umur 2 bulan. Ni dia. Cikgu memang lepas gini je. Okey. Cumanya kandang tak siap lagi kandang ni. Kandang tak siap lagi. Jadi cikgu ni dia ayam Lohman Brown cikgu tempur. Cikgu pun tak tahu Lohman ke apa, tapi yang pasti inilah bakar Lohman Brown umur 2 bulan. Cikgu beli dengan orang Jengka lah. Alhamdulillah, mungkin dia akan tengok video cikgu ni. Itu adalah ayam Lohman Brown cikgu tempur. Kita tak tahulah F1 ke F2 ke, tak tahu. Cikgu beli dulu untuk tujuan untuk penelok lah. Untuk cikgu plan perancangan cikgu tempur, cikgu nak jadikan ayam ni alat induk untuk cikgu biakkan. Sebenarnya cikgu dah ada inkubator. Jom kita tunjukkan inkubator yang cikgu dah beli dan dah berhasil menghasilkan tetasan anak ayam. Ni dia tu tak bagi makan lagi tu. Jom tengok. Ni dia. Ni adalah ayam yang cikgu tetaskan menggunakan inkubator cikgu tempur. Ada telur tak banyak. Baru ni cikgu pun cari merata. Ni. Campur-campur ni. Bakar ayam sabung ada, ayam RAR pun ada. Ikut dia cikgu tempur je. Baru sebabnya nak test inkubator baru kononnya. Beli inkubator tu. Tapi cikgu orang kata tak buat projek ayam. Jadinya cikgu biar lama dalam store cikgu tu. Tapi baru-baru ni teringin nak buat ayam balik. Nak buat orang kata buat main-main letak dekat apa nama, kat kawasan laman rumah cikgu ni. Jadi cikgu pun gunalah inkubator tu. Dan cikgu cari telur ayam, cari ikut merata ikut kampung lah. Dapat lah dalam 20 biji gitu. Jadi 20 biji. Jadi alhamdulillah menetas ni dah 8 ekor. Yang tu ada 7 ekor yang kecil, nanti cikgu tunjukkan. Dan lagi ada 4 biji itulah inkubator cikgu tempur tu. Jadi alhamdulillah. Jadi inkubator tu cikgu beli inkubator tu memang alhamdulillah. Cumanya cikgu tak cuba lagi itik ataupun mana-mana yang lain lah, itik ke apakah. Cumanya untuk konten kali ni cikgu nak fokuskan pada ternakan ayam penelur cikgu. Dan cikgu akan cuba cari jantan. Sebabnya 15 ekor ni semua betina. Ni betina semua ni. Semua betina. Ni hari keempat lah duduk kat kandang, duduk kat raban cikgu tempur ni. Jadinya jadi betina. Cikgu akan cari jantan RAR untuk dikawinkan dengan Lohman Brown cikgu tempur ni. Ni dia. Alhamdulillah, tu dia. Sihat-sihat elok ni. Depa makan rumput. Tu dia. Kandang raban yang akan cikgu buat pada Lohman Brown cikgu tempur ni, cikgu akan buat bersebelahan ataupun dekat dengan ternakan arnab cikgu lah. Cikgu akan buat dalam satu baris gitu, buat bagi macam tersusun sikit lah. Untuk ayam penelok cikgu ni. Sebabnya cikgu kena ambil kira dari aspek musuh dan juga kawasan juga. Kenapa sini banyak juga musuh-musuh ni. Cikgu akan buat secara bertutup lah. Sebabnya sini banyak masalah dari monyet ataupun kera yang memang mengganggu ternakan ayam ataupun apa-apa saja. Kadang-kadang dedok cikgu pun habis dia proses habis. Jadi habis kan. Jadi cikgu akan buat secara kemas lah sikit lah. Cumanya masa tu cikgu akan buat. InsyaAllah cikgu akan update dalam ternakan ayam penelok cikgu. Sebenarnya cikgu suka buat ayam penelok ni saja-saja saja
dan cikgu lebih fokus kepada ayam kampung lah, sebab cikgu gemar makan ayam kampung. Jadi kita belah lah untuk kita makan dan dapatkan sumber protein yang lebih, yang kita buat sendiri, yang kita cuba belah lebih puas hati. Okey, tu dia. Tu satu ayam kampung. Dan juga cikgu tunjukkan cikgu punya apa? Cikgu punya inkubator Inkubator yang cikgu beli ya. Alhamdulillah setakat ni berfungsi dengan baik. Dengan suhu yang cantik dan juga kelembapan. Memang cikgu beli dah lama dah ni, cumanya cikgu tak guna. Jadi untuk kali ni cikgu dah guna. Ni kesan daripada penetasan telur ayam lah. Ni baru ni letak lagi dalam 8 ekor. Okey, ni dia telur ayam yang telah pun menetas. Ni cara cikgu buat lah. Ni tak banyak, ada 6 ekor 7 ekor saja yang baru menetas. Ni pun dah besar lah, dalam 4 hari dah. Alhamdulillah. Cikgu penetasan melalui inkubator cikgu tempur tu. Cikgu buat sampel-sampel je sebabnya tak siap lagi ni. Tutup dulu. Ni untuk projek ayam kampung ni cikgu kena pergi rujuk dengan kebun abah. Sebab apa? Kebun abah ni dia pengalaman banyak dari segi konten dan juga cara penambahbaikan dalam ternakan ayam penelok ni. Dia dulu dia buat area macam-macam, lomang brown dan sebagainya. Jadi kita pergi belajar dengan dia, kita pergi orang kata apa, pergi berguru dengan dia untuk ternakan ayam kampung dan juga ayam penelok ni. So alhamdulillah konten cikgu hari ni tentang memperkenalkan tentang lomang brown yang akan cikgu buat insya-Allah. So pada mereka yang baru saja subscribe di channel Cikgu Tempur. Cikgu Tempur ni sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana terus support cikgu dalam dunia ternakan. Sebenarnya cikgu banyak buat ternakan biri-biri. Jadi untuk kali ni cikgu nak cuba perbagaikan variasi, cikgu nak perbagaikan variasi dan juga macam orang kata rancangan waktu tua lah. Cikgu nak buat mini zoo sikit, nak buat belah-belah ayam, belah itik kan, belah burung, belah arnab. Jadi ada macam-macam. Selagi daya kita buat. Okey. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Salam jumpa lagi. Bye bye.